Tapi cepat sikit. Lambat betul. Eh, mak aku mesti terkejut tengok korang ikut aku balik. Dia tak marah ke? Buat apa? Lagi dia suka. Tambah meriah lagi kita beraya. Lagi ramai lagi tak Isnur, seronok. rumah kau jauh ke dari rumah Ismail? Tak adalah. Dekat je. Oh, bolehlah raya sekali nanti. Man, tadi mak aku pesan. Kau kereta tu baik-baik. Tahu dah. Tak sabarlah nak sampai kampung Ha? kau. Ha? Kenapa kereta tu? Perlahan pula kita ni. Ish, kereta ni. Itulah, lembab betul. Kalau perlahan tu, ikutlah lorong kiri. Untuk kiri je lah Ismail. Ha? Ish, nasib baik. Takutkan dia, Ismail. Pergi dekat sikit. Biar dia ke tepi. Mana boleh. Bahaya. Kalau dia berhenti nanti macam mana? Betul tu. Bahaya, bahaya. Alah, mana ada orang berhenti tengah-tengah lebuh raya? Ha? Betul-betul? Cepatlah, Ismail. Laju sikit. Ismail, dekat lagi. Yelah. Oh, dekat lagi, dekat lagi. Jangan mengekori kenderaan terlalu rapat. Elakkan kemalangan. Alamak, macam mana ni? Macam mana lagi? Bayarlah. Kau lah ni Isnur. Tak lari kampung dikejar. Pandu dalam jarak yang selamat. Ingat,